Betul. Sebab pada minggu ini akan ada Hari Radio. Betul. Dan selepas itu juga penting sebab kita nak menyambut Ramadan. Pastinya kalau RTM dengan Ramadan dengan radio, jelajah Ramadan lah ceritanya. Ya, pastinya kan berpisah tiada. Ya, betul. Okey, dan kita akan bersama dengan iaitu Tuan Saiful Zaman Yusof selaku pengarah bahagian program radio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Salam satu suara satu jiwa radio RTM. Yes, itulah tema yang diangkat untuk tahun ini. Ya, tema yang diangkat pada tahun ini adalah satu suara satu jiwa jelajah Ramadan. Satu suara yang memberikan harapan dan juga satu jiwa yang menyentuh hati mereka yang memerlukan. Okey, kita berikan satu gambaran. Tahun ini akan bermula di Johor. Macam biasa jelajah kan. Okey, gambaran untuk tahun ini jelajah Ramadan di bawah program radio ini bagaimana tahun ini? Okey, gambaran pada tahun ini kita masih bersama penaja yang meningkat. Kalau tahun lepas kita ada 7 ke 8 penaja. Tapi tahun ini kita nampaknya beramai-ramai dengan hampir 16 penaja yang bersama. Jadi kita ada penaja utama, terima kasih kepada Babas. Dan kemudian kita ada rakan-rakan penaja yang lain iaitu Petron, kita ada Hotel Sri Malaysia, Unimap, Kasem, Lembaga Zakat Negeri Kedah, kemudian kita ada rakan strategik Aeon, Bertam, PNB, Nesq dan Kerajaan Negeri Selangor dan banyak lagi. Sampai saya pun kali ini dah tak terhafal nama-nama penaja. Tapi setinggi terima kasih kepada semua para penaja yang bersama-sama dengan RTM. Dan untuk pengetahuan Sufi dan juga Wan, acara ini bukan radio RTM saja, tetapi acara ini ialah RTM secara keseluruhan. Sebab kita bekerjasama antara semua bahagian. Antara bahagian TV, radio, berita dan juga media digital. Kerana kita mengangkat semua program ini untuk kita laksanakan secara keseluruhan dan tuntas. Ya, itu dia. Jadi apa penambahbaikan atau mungkin boleh kita kongsikan nilai tambah untuk jelajah Ramadan 2026 ni, Tuan? Okey, kita pergi kepada nilai tambah, kita berpegang kepada trust 3 on. 3 on tu ialah kita pergi pada tiga sasaran iaitu on ground, online dan juga on air. Jadi kita menggabung, jalinkan keseluruhan platform yang kita ada itu untuk kita sampaikan hebahan itu kepada semua masyarakat kelak. Dan yang paling penting kita dapat menyantuni mereka yang memerlukan di sepanjang perjalanan 6 laluan perjalanan kita dari Johor Bahru sehinggalah penutupnya di Sibu Sarawak kelak. Sibu Sarawak, wow. So selama sebulan lah kan akan. Okey, faktanya ialah kita akan ada 20 buah kenderaan konvoi jelajah. Kita ada kita ada 20 hari. Jadi seramai 34 personaliti akan bersama-sama dengan konvoi ini untuk kita menyantuni semua pihak yang memerlukan. Jadi itu faktanya. Maksudnya kita ada 20 konvoi kenderaan jelajah Ramadan. Kemudian kita ada 20 hari dan 14 negeri. Seramai 34 personaliti radio RTM akan bersama-sama menyertai dalam jelajah kali ini. Dan saya kira ini satu